kejap. Korang nak tahu tak? Sebenarnya kalau kita berpuasa, kita ada dua cara. Korang nak tahu tak apa dia? Jom kita tengok. Okay, so sekarang, jom kita tengok apa bezanya upgrade mode dengan survival mode. Okey kelas, siapa boleh jawab soalan ni? Sabarlah. Puasa ni penat tau penat. Lepas tu, belajar tak penting, puasa je. Otak pun puasa juga. Nak masuk dah. Ni bukan puasa, ini ada nasi. Stop. So sekarang, jom kita tengok macam mana upgrade mode pula. Okey kelas, siapa boleh jawab soalan ni? Saya itu. Sekejap, okey. Nanti jawapan dia 67. Ada rupanya. Tadi macam offline je. Korang nak tahu tak? Puasa ni bukan alasan untuk kita malas tau. Belajar pun kita boleh dapat pahala juga. Pahala tu double weh. Ni baru version update. Tengok Mat. Roti tu. Oi. Nampak sedap macam panggil aku. Air tu pun sedap juga kalau minum tu. Tu aduh. Puasa. Buka berjari ni tu. Ada. Oh, sekejap. So sekarang, jom kita tengok upgrade mode pula. Roti rosti. Sedap lah punya air. Macam panggil aku Mat. Air tu pun sedap juga. Astaghfirullahaladzim. Ujian. Ya. Cuma kita buat pengejar sikit. Kita baca Quran kat surau ke kat sunat. Bagus juga. Pukul berapa? 6.27. Sekarang pukul berapa? 6.27 lagi. Tak. Aduh, jam ni tengah puasa kot. Lemah. So sekarang, kita tengok pula dia punya upgrade mode macam mana sebenarnya. Sekarang pukul berapa? 6.27. Nantilah. Kita pakai sarapan lah. Baik juga. Dah. Jom. Doa hafaz masa dah. So guys, daripada situasi tadi, dapat kita simpulkan bahawa puasa ni bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Tapi untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik. Daripada malas. Jadi bermanfaat. Daripada tunggu masa lalu kepada mengisi masa dengan pahala. Pilihan di tangan kita. Survival mode Atau upgrade mode.